saya Nordin bin Muhammad berpangkat korporal. Rumah ni kalau dijangka lebih kurang dalam dah 50 tahun lebih. Masalahnya saya mula-mula duduk di sini dulu tak adalah masalah banyak sangat. Bila dah lama kelamaan dia punya atap yang sebelah depan sini ni dah mula bocor. Lepas tu siling runtuh, sebelah tamu runtuh. Bantuan yang saya mohon masa hantar borang tu, saya minta atap lah. Jadi alhamdulillah permohonan saya tu saya ingat tak sampai 2 bulan. Malam telefon suruh ambil gambar bumbung. Hari Jumaat lebih kurang dalam 3 hari keputusan tu dah tahu lulus. Terima kasih saya ucapkan kepada Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Pertahanan, daripada Jeff Selangor, daripada MINDEF, daripada Persatuan Veteran Sabak Bernam kerana telah memberi sumbangan membaik pulih atap di rumah saya. Dengan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat.